Yeah. Came in 17. Damn. Hai, Assalamualaikum guys. Di sini saya ada satu teori iaitu COC ataupun change of character. Dalam bahasa Melayunya perubahan watak. Okey. Korang boleh lihat di sini. Nanti korang boleh pause video dah baca apa itu COC ataupun perubahan watak. Okey. Di sini saya kalau korang melihat di sini, ini dah kata apa, daripada bearish, dalam keadaan trend bearish bertukar kepada bullish. Maksudnya perubahan watak berlaku. Betul tak? Mana trend daripada bearish bertukar bullish. Okey, kalau korang melihat sini, kita ada the series of lower low and lower high. Betul tak? Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan price semasa price membuat pullback dan price berjaya close melepasi lower high ini. Jadi ini menandakan apa? Ini menandakan perubahan watak daripada trend bearish kepada bullish. Okey, maknanya ini adalah key level kita yang menentukan sama ada trend itu dalam keadaan bearish bertukar kepada bullish. Ini adalah key level kita, iaitu previous lower high. Ini daripada trend daripada bearish bertukar kepada bullish. Okey, dan ingat setelah price berjaya close melepasi swing point kita ni, ini menanda pertukaran trend berlaku. Okey, nampak tak? Simple. Okey, kita pergi pada bearish scenario pula. Okey, kalau korang ada di sini, kita ada trend dalam keadaan bullish. Betul tak? Setelah price membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Okey, maknanya kita dalam keadaan bullish. Okey, setelah price sekali lagi berjaya membuat higher high, lalu price close melepasi higher low di sini. Ini adalah key swing point kita. Ini menandakan apa? Menandakan perubahan trend berlaku. Betul tak? COC, perubahan watak daripada bullish kepada bearish. Betul tak? Dan price buat apa? Buat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high sekali lagi. Okey, jadi ini adalah key point kita. Betul tak? Jadi untuk price meneruskan kenaikan, price tidak harus close melepasi level high low ini. Okey, nampak tak? Sekiranya price tidak berjaya close melepasi high low ini, mana kita dalam keadaan bullish lagi. Okey. Ni di sini saya ada satu teori teori inducement. Okey. Teori inducement, bagaimana central bank dan large financial institution guna zone inducement ini untuk menarik retail trader di dalam trade mereka. Maksudnya dia macam bagi kita satu zone yang kita nampak, betul tak? Kita nampak yang zone ini adalah cantik, kata apa? Dan cara dia datang pada zone pun kita tengok dengan cara CP. Dan setelah price sampai dalam zone, price buat apa? Price bagi satu confirmation, iaitu pertukaran trend, reaction daripada zone inducement ini. Nampak tak? Sebab apa? Sebab di sini tiada liquidity di kawasan ni, kalau korang boleh lihat. Jadi dia buat apa? Dia create satu liquidity pool untuk bagi fuel untuk market. Nampak tak? Untuk trap retail trader ni entry pada zone ni. Dan dia orang buat apa? Dia orang buat rejection, buat equal low, dan bagi satu satu reaction yang macam confirmation lah untuk kita entry. Setelah kita entry, price buat apa? Price close melepasi level zone ini. Jadi dia buat apa? Dia orang ambil stop loss retail trader, barulah betul-betul bagi kita confirmation. Dan kalau kau lihat di sini, setiap Asia session, dia ada liquidity bawah ni. Liquidity low Asia, liquidity high Asia. Nanti yang ni rumit sikit lah pasal liquidity Asia session.
Dan setelah price sampai pada zone, kita masuk dalam apa ni, dalam London session. Kan biasa kan kalau kita baca satu artikel ke pasal news ke apa, kita tengok euro melemah pada sesi Asia. Okey. Lepas tu masuk London session. Euro menguat pada London session. Inilah yang dinamakan session. Jadi untuk pair euro macam EU, jadi baguslah itu kita trade pada London session dan New York session sahaja. Nampak tak? Jadi apabila price sampai dalam zone, kita tukar kepada time frame apa? Time frame M1 sebagai kita nak tunggu apa? Kita nak tunggu confirmation. Kita nak tunggu chop. Apabila price bagi confirmation, kita entry je lah. Nampak tak? Kita entry di sini. Okey. Setelah kita boleh letak daripada bawah zone ni, dan TP kita boleh target pada sini ataupun menggunakan risk and reward. Maknanya kita tetap dah, walaupun zone besar mana pun, kita ambil risk and reward 1:5 je. Okay. Kalau korang nak hold jauh, boleh kita tutup 70% ataupun 50%. Okay. Lalu kita nak biar je price pergi. Maknanya price meneruskan kenaikan, kita tinggallah separuh kita punya order. Tapi itu lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau tak nak kacau psikologi kita trading, korang nak tengok macam mana. Kalau nak tengok price naik, lepas tu pullback balik, ambil BE baru tebal. Macam tu. Mostly banyak jadi macam tu lah. Bila price naik pada certain area, turun, ambil BE baru tebal balik. Jadi kalau tak nak kacau psikologi trade kita, kita boleh target lah nak 1:3 ke. Maknanya kita kena TP tu dah okey, dah cukup dah. Mana tak mengganggu. Faham tak? Yang kita tak naknya price naik dah sampai pada certain level, kita grid, macam tomok macam tu lah. Lepas tu price reverse balik, ambil BE, baru meneruskan kenaikan. Jadi itu mengganggu psikologi kita trade. Jadi kita tak nak lah duduk dalam situasi macam tu lah. Lepas jadi macam tu, kita akan buat apa kita akan ambil back trade berharap. Jadi kita tak nak lah dia berganggu psikologi kita trade. Itu kita kena faham. Setakat mana korang boleh ni lah. Macam saya 1:5 je. Saya tak ambil lebih. Saya dah cukup lah. Dapat macam ni pun saya cukup lah. Okay. Okay. Itu saja. Ni kalau boleh baca lah, pas lah view. Saya tak nak buat panjang nanti korang boring Dan ni ingat an edge is nothing more than a higher probability of one thing over the other. Okay. The late Mark Douglas. Korang boleh dengar lah podcast ke video pasal psikologi dalam trading, macam mana kita nak ubah daripada kita nak letak satu anggapan dalam trading ni hanyalah sebagai probability, one thing over the other. Faham tak? Kalau kita dalam situasi buy, dalam situasi uptrend, jadi probability yang lebih tinggi itu yang mana? Mestilah buy, betul tak? Okay, betul tak? Trade ni hanyalah probability. Korang kena ingat macam tu je. Okay, tu je kot. Jadi korang boleh kalau korang nak screenshot ke apa ke, boleh saya ada satu Telegram channel nanti korang boleh follow lah. Saya letak dalam description. Okay. Okay, jom kita tengok pada chart yang saya entry pada euro pada euro USD. Okay. Dan saya terangkan apa itu ciri-ciri market untuk kita entry. NH ni maksud dia cara kita trade, faham tak? Contoh kalau korang nak kalau tengok macam sini order block ni simply bullish engulfing ataupun bearish engulfing yang menyebabkan, maknanya that led to break of structure, faham tak? Yang menyebabkan structure itu pecah, betul tak? Break up.
Jadi bullish engulfing, maknanya order block ni valid apabila dia memecahkan sesuatu, faham tak? Memecahkan structure. I don't know. Tak tahu kenapa bahkan get on my nerve. Come on now. Okay. Order block ni valid apabila dia memecahkan sesuatu, maksudnya memecahkan structure. Di sini nampak higher high, price break close melepasi. Nampak tak? Okay, jadi bullish engulfing ini yang menyebabkan breakout. Maknanya late dia bullish engulfing lah, lepas tu dia buat bullish sampailah dia memecahkan structure. Jadi bullish engulfing itu valid apabila dia memecahkan sesuatu. Nampak tak? Okay. Nanti korang itu saja kot. Nanti tak korang faham lah. Sebab saya ada satu video pasal series of higher high. Ni untuk video sebelum-belum ni, korang boleh tengok lah basic market structure, swing point, kira advance. Kira ni dah advance lah daripada basic. Okay, korang pun dah pandai semua ni kot, betul tak? Cuma kita boleh rewind balik apa yang kita belajar. Itu je. Nampak? Okay. Terima kasih yang mana sudi menonton video ni ya. Itulah. Saya tak nak apa-apa pun, saya nak ajar ni percuma je. Korang boleh tengok lah. Okay. Terima kasih semua. Nanti jom kita tengok pada Euro USD. Okay guys. Okay. Kalau korang boleh lihat sini, kita tengok pada PE yang saya trade tadi, apa yang saya nampak. Okay. Time tu time raya pukul 8 macam tu tak? Saya tengok market dalam keadaan macam ni. Okay, macam mana saya buat ni. Okay, market sekarang ada ini. Boleh saya tukar pada time frame daily. Di sini kita nampak clear price close melepasi shadow daily. Ini maknanya kita ada significant significant uptrend. Price berjaya close melepasi previous daily high. Jadi saya punya bias apa? Bullish. Okay, kalau korang boleh lihat sini. Okay, price berjaya buat higher high di sini. Okay, di sini kita ada swing low. Apa dia strong swing low? Sebab untuk price meneruskan penurunan, price harus buat macam ni dan close melepasi level swing low ini. Apa dah ni? Ini menandakan pertukaran berlaku pada time frame daily. Okey. Tapi price tidak berjaya close melepas ini, price pullback menaik ke atas. Okey. Jadi saya bias time tu saya nampak apa? Saya nampak price ingin meneruskan kenaikan. Saya expect ini adalah week high. Okay, kita tukar pada time frame daily. Jadi kalau saya punya macam low pullback ni, saya nak macam pullback besar macam tu, nampak? At least lebih kurang 3 candle. Okay, baru saya baru saya expect dia itu pullback. Okay. Tapi dalam time frame HV kita nampak bearish, betul tak? Tapi dalam time frame daily, price baru membuat pullback pada time frame daily. Okay, kalau kalian melihat di sini, kita ada apa? Trend dalam keadaan menurun. Okay. Kita ada lower low, higher high, lower low, lower 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 high, dan price berjaya close melepasi level low ini. Ini apa? Lower low. Jadi kita dalam trend bearish. Okay. Directional bias saya nampak yang price hanya membuat back untuk time frame apa? Time frame daily. Okay. Setelah price berjaya membuat back, saya expect apa? Okay. Sementara price membuat pullback ni, kita bolehlah cari short sell untuk entry. Okay.
Okey, korang boleh lihat di sini. Ini keadaan market yang saya tengok pada ketika malam raya itulah. Saya nampak yang price berjaya membuat apa? Change of character. Okey. Mana point kita? Ni price berjaya lalu lower low, lower high, dan price berjaya close melepasi lower low ini. Ini menandakan apa? Ini menandakan trend dalam keadaan bearish. Okey. Okey, setelah price berjaya ni lower high kita. Oh, sorry, my bad. Ni lower high, lower low. Okey. Ini adalah point swing kita dan price berjaya close melepasi. Ini menandakan apa? Menandakan chop. Perubahan trend berlaku, perubahan karakter. Okey. Dan ketika ada ini, di mana swing low kita? Di sini. Strong swing low kita. Okey. Setelah price berjaya close melepasi dan price sekali lagi berjaya membuat apa? Membuat breakout. Ini menandakan apa? Menandakan confirmation, ya. Yang price dalam keadaan bullish. Mana probability untuk buy tu tinggi daripada kita mencari sell. Sebab apa? Kita sudah ada perubahan trend berlaku. Okay. Kita expect apa? Kita expect yang price akan membuat pullback. Kita expect yang price akan pullback dan meneruskan kenaikan. Betul tak? Tak ada apa? Bullish engulfing buy. Okay, bullish engulfing buy. Ini saya nampak sekarang. Jadi di mana setelah price membuat higher high yang baru, okey, ada higher low dan higher high. Betul tak? Jadi di mana point swing kita? Point kita di sini lah. Swing point baru kita. Okey. Dan di sini adalah wick high kita. Sebab apa dia wick? Sebab trend dalam keadaan bullish yang jadi kita expect yang higher high ini lemah dan higher low ini strong. Okey. Sebab apa? Sebab dia bullish. Okey. Dan kalau kita tukar pada time frame H4, kita ada apa? Okey. Yang di sini kita ada fair value gap. Okey. Fair value gap buy. Tapi kenapa saya tak entry pada fair value gap ini? Okay. Sebab tiada liquidity di sini, nampak tak? Jadi saya expect yang zone fair value gap time frame H4 ini adalah zone inducement. Okay. Yang akan mendorong kita untuk entry trap buyer. Dia macam trap lah untuk kita entry awal, lepas tu price river balik, terjun dan meneruskan kenaikan. Untuk price meneruskan kenaikan yang lebih tinggi. Jadi dia nak apa? Dia nak liquidity. Kalau boleh lihat di sini, kita ada apa di sini? Kita ada equal low, support. Jadi support trader, resistance trader, dia expect apa? Dia expect yang level ini adalah strong. Betul tak? Jadi bila price datang sekali lagi, dia akan buy. Jadi stop loss dia orang di mana? Okey, di bawah sini stop loss dia. Ini dia panggil apa? Liquidity. Jadi big trader dia akan buat apa? Okey, dia akan naik sikit bagi fake confirmation, trade lower, boom, ambil stop loss, barulah terlepas. Nampak tak? Okey. Dan dalam masa yang sama, di sini kita ada apa? Kita ada sweat zone. Okay. Sweat zone. Dan kita boleh play. Oh. Tengok, bila price sampai pada zone ini, price buat apa? Bila price sampai pada zone ini, kita ada apa? Equal low.
press buat apa ni? Press buat liquidity trend line. Dan dalam masa yang sama, kalau korang melihat sini, kita ada trend dalam keadaan bearish. Betul tak? Untuk time frame 15. Ingat tak, low kita selepas price berjaya membuat higher high, kita expect apa? Kita expect yang price akan membuat pullback. Setelah price membuat pullback, tengok di sini kita ada higher high, higher high, higher low, higher high, higher low, lower high, lower low, higher high sekali lagi, price berjaya close ni, lower low, lower high, 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 higher low. Ingat ya, high low valid setelah price berjaya close melepasi lower high di sini. Jadi ini menandakan apa? Ini menandakan higher high. Nampak tak? Dan dalam masa yang sama, kalau lihat di sini, price buat apa? Equal low sekali lagi. Jadi saya expect apa? Ketika tu saya pun letak satu horizontal line, dan saya letak apa? Alarm. Jadi apabila price sampai pada kawasan ini, saya pun akan tunggu confirmation. Saya tekan ni. Ni alarm saya. Saya pun tekan. Teruskan lagi. Teruskan. Nampak tak? Price buat apa? Kau kena perhatikan ni. Price buat sekali lagi CP. CP maksudnya apa? Liquidity. Stop loss. Stop loss bawah ni, stop loss bawah ni, stop loss bawah ni. Nampak tak? Tapi price apa? Price meneruskan naik dan terjun sekali lagi. Terjun sekali lagi. Kita play. Nampak tak? Setelah price sampai pada zone saya tunggu apa? Saya tunggu perubahan trend berlaku. Alarm dah trigger. Tengok iPhone. Dan saya tengok price buat macam ni. Kita tengok apa ni? Dalam keadaan bearish. Ni zone pada time frame 30. Betul tak? H1. Jadi apabila price sampai pada zone, saya akan tukar pada time frame M1. Untuk apa? Untuk saya entry. Dengan cara itu saya boleh mengurangkan lagi risiko dan mengecilkan stop loss saya. Kalau kita boleh tengok di sini price apa? Kita tengok price dalam keadaan bearish. Low, high. Lower low, lower 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 high. Dan lower low. Jadi confirmation saya tak perlu tengok price membuat pullback itu. Saya nak tengok price berjaya close melepasi supply area di sini. Sebagai apa? Sebagai confirmation. Play lagi. Dan price apa? Price berjaya close melepasi lower high di sini. Dari sini break ni adalah lower high kita. Betul tak? Bearish daripada bearish bertukar kepada bullish. Nampak tak? Kalau korang boleh lihat di sini, kita ada apa? Order block buy. Ataupun bullish engulfing buy. Jadi saya tunggu apa? Saya tunggu price membuat pullback. Dan saya akan entry setelah price membuat rejection. Setelah price berjaya membuat perubahan watak ataupun chop. Setelah price sampai pada zone, saya tunggu apa? Saya tunggu lagi. Saya tunggu. Dan saya melakukan entry pada level ini. Saya rasa kat sini saya entry. Sebab ni so untuk time frame M1 ni dah terlalu terlalu kecil. Maknanya
Taklah saya letak pada level 7225. Okey, kita ambil ni, reverse. Sekejap. Dan TP saya hanya ambil pada 1:5 je. Okey, tukar pada time frame. Sekejap. 1:5. Price berapa? Okey, price nampak tak? Kalau kita pas di sini, price berapa ni? Price backup sekali lagi. Jadi kita expect yang price tidak akan close melepasi level swing low ini pada time frame M1. Okey, ini adalah week high untuk time frame M1. Kita play lagi. Okay. Price berjaya close melepasi week high kita dan price. Okey, price main. Dan price berjaya close sampai TP 1:5. Okey, nampak tak guys? Itu saja. Okay guys, thank you.